Buka kat sini. Itulah tu. Alamak. Alamak. Tetapi tak boleh tahan belakang tu lah. Dah ada lampu Oh, acik-acik dah ada lampu acik-acik. Walaupun belum siap wiringnya acik-acik. Woi, rumah jati ketiga, rumah jati kedua 2 tingkat acik-acik. Acik-acik. Bayangkan ini tak siap apa-apa lagi ni acik-acik. Baru masuk karen, dah rasa macam, oh super nice. Jumpa makan kata ya. Woi, acik-acik tengok dalam. Cantik lah weh. Acik-acik. Ya Allah, biasa lepak dengan acik-acik kat sini nanti. Ini bukan untuk bojan duduk tau acik-acik. Ini untuk acik-acik ambil gambar, stay sini. Sebab bakalnya mungkin ada berbelas rumah atau berpuluh rumah mungkin Bojan akan buat dengan kawasan yang sangat besar. Bukan kawasan ni je tau. Ini beginner, kepalanya je. So nanti Bojan buat besar sekali kawasan sini. Sebab tu Bojan menyatakan untuk 2,000 orang serentak boleh masuk dekat sini. Ui, berapa ekor tu Bojan? Acik-acik tunggu je nanti, okey? So Bojan tunjuk dan update lah apa yang Bojan nak buat untuk acik-acik. So ini adalah komuniti kita. Acik-acik yang pegang kad dah jadi keluarga. So jangan malu, jangan segan nanti kalau dah siap acik-acik perlu datang ke sini. Anggaplah ni anak acik tengah tunggu di sini Bojan. Mari jadi kroni. Yeah. Kroni Bojan.